Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ramadan melatih kita menjadi hamba yang taat, Aidilfitri menguji kita sama ada kita benar-benar sudah berubah atau sekadar sempat berehat. Kalau sepanjang Ramadan masjid penuh sampai parking pun penuh, jangan selepas raya masjid sunyi sampai kipas pun berbunyi sendiri. Kalau sepanjang Ramadan kita rapat dengan Al-Quran setiap hari, jangan selepas raya Al-Quran kembali berhabuk di almari sendiri. Sahabat-sahabat sekalian, Aidilfitri ini bukan sekadar hari makan ketupat dan rendang sampai lupa kenyang. Bukan sekadar hari selfie dengan baju raya sampai penuh storage telefon. Bukan sekadar hari open house sampai tuan rumah pun tak sempat duduk di ruang tamu rumah sendiri. Aidilfitri adalah hari kesyukuran kepada Ilahi. Hari kembali kepada fitrah yang suci, hari meraihkan kemenangan jiwa yang berjaya mendidik diri. Muslimin muslimat sekalian, Ramadan mungkin sudah pergi, tetapi Tuhan Ramadan tidak pernah pergi. Kalau Ramadan mengajar kita salat berjamaah setiap hari, teruskan langkah itu, walaupun bulan Ramadan sudah berlalu pergi. Kalau Ramadan mengajar kita membaca Al-Quran dengan penuh rasa tenang di hati, jangan sampaikan mushaf itu kembali sunyi tanpa suara bacaan lagi. Kerana hakikatnya orang yang benar-benar menang Ramadan bukan mereka yang hanya bergembira pada pagi Aidilfitri, tapi mereka yang meneruskan ibadah walaupun Ramadan telah pun pergi. Dan sedikit pesanan ringan di hari raya ini, makan ketupat itu sunnah kegembiraan, tetapi berpada pada itu sunnah kesederhanaan. Jangan sampai selepas Ramadan perut semakin merdeka tetapi jiwa kembali terpenjara. Akhirnya teman-teman setia penonton perkongsian saya sekalian, selamat Hari Raya Aidilfitri 1447 Hijrah bersamaan 2026 dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita sepanjang Ramadan yang lalu dan memberi kita kekuatan untuk terus istiqamah sehingga bertemu dan bertamu dengan Ramadan 1448 Hijrah yang akan datang kembali insya Allah. Terima kasih.